rakyat Malaysia tak mampu survive kalau mereka hilang kerja. Saya pun dulu sama saja. Tapi bila saya mula buat satu benda ini, saya paksa diri simpan dulu sebelum saya belanja. Alhamdulillah tuan-puan, hidup saya terus berubah. Tak payah pun tunggu nak kaya. Mula dengan RM100 pun dah boleh. Sekarang ini saya gunakan teknik automatik. Setiap kali gaji masuk, saya terus tolak siap-siap untuk simpanan. Duit tu tak nampak, tak terusik pun. Dan bila dah cukup, bolehlah guna untuk beli emas dan nilai dia tahan daripada inflasi dan makin lama makin naik. Sebab itulah tuan-puan, saya suka konsep public gold ini. Dia bukannya skim cepat kaya, tapi cara bijak jaga diri dan masa depan kita. Kalau anda pun jenis yang duit gaib lepas gaji masuk, save lah dulu video ini. Dan andai kata anda nak belajar cara saya buat simpan, buat bajet secara automatik, boleh sign up di bio saya sekarang. At least kali ini bila gaji masuk, duit dah tak terus gaib, tapi terus bekerja untuk anda.